Tuan-puan nak tahu tak kenapa kita kena fizikalkan emas kita? Jadi, kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan yang akan datang. Berapapun emas tuan-puan yang ada dalam e-commerce guide, better fizikalkan at least 1-2 keping. Supaya bila mana kita fizikalkan emas kita, kita akan dapat dua benda ni. Nak tahu tak apa? Yang pertama, kita akan dapat rasai kekayaan daripada emas yang kita simpan. Walaupun kita baru simpan 1 gram, 1 dinar, tapi kita dah rasai dah magnet kekayaan daripada simpanan emas yang kita simpan. Dan sebab itulah kita akan tambah lagi emas kita lagi dan lagi. Sebab daripada emas magnet kekayaan. Sebab itulah kita kena fizikalkan emas kita. Yang kedua tuan-puan, supaya kita lebih confident lagi dengan syarikat Public Gold. Sebab apa? Sebab kita tahu produk yang dikeluarkan oleh Public Gold ni adalah emas yang betul, emas yang tulen dan ada emas fizikal. Bukan setakat tu je, emas Public Gold ni diterima di mana sahaja. Jadi dengan cara ni lah kita lebih confident dengan Public Gold, menyebabkan kita tak perlu risau lagi kalau kita nak simpan emas dalam jumlah yang banyak. Sebab kita tahu Public Gold is the right company. Public Gold adalah company yang betul, yang mana tempat untuk kita menabung dan juga invest dalam bentuk emas. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, cek komen. Jangan lupa follow.